bagi saya apa yang FFC buat tu adalah satu usaha murni, sebab kalau tak ada pihak meneruskan usaha ni, siapa lagi nak ke depan? Betul. Jadi FFC dan juga NGO lain, Global Sumut Flotilla apa kan, memang kita dah tahu dah kita apa bentuk risiko yang kita akan hadapi. Sebab tu sewaktu dalam latihan tu kita ada non-violence training tu, kita dah diterangkan simulasi yang diberikan kepada peserta tu ialah simulasi kepada berdasarkan kepada situasi sebenar lah. Memang akan ada menjejerit tu, memang akan ada peserta yang digari semua. Memang dibuat betul. Like macam betul-betul happen kan. Betul. Jadi bila saya baca komen kan dekat Facebook especially very inilah. Betul. Jahat lah bagi saya. Orang cakap macam, dah tahu akan kena intercept, buat apa pergi lagi? Buat apa nak menyusahkan kerajaan? Jadi saya sentiasa berpegang kepada prinsip FFC. Kita pergi tu one thing, orang semua ingat bila macam message saya kan, misi ni misi menghantar bantuan kemanusiaan. Yes, menghantar bantuan kemanusiaan, tapi itu bukan fokus utama dia Sebab macam sebab kita tahu pun hantaran tu bukannya dah cukup untuk menampung keseluruhan 1 berapa juta orang. Cukup pun satu kapal tu paling banyak berapa tan je lah boleh bawa kan. Betul. Dan kita punya misi utama tu, mana-mana misi sebelum ni dalam FFC punya misi sebelum ni, saya pasti Global Sumut pun berpegang pada misi dan harapan yang sama. Kita nak memecahkan kepungan haram ni. Kepungan haram ni menyebabkan banyak orang kata macam mana, menyebabkan kehidupan penduduk di Gaza ni tak dapat berjalan seperti kita ni. Betul. Tak dapat berjalan seperti biasa. So dia punya hak asasi manusia itu dah dirampas sepenuhnya oleh rejim ni. Bila dia disekat, ekonomi tak dapat berjalan, barangan import ekspor tak berlaku, aktiviti ekonomi tak berlangsung. Jadi kalau benda-benda ni semua tak berlaku, macam mana mereka nak ada sumber pendapatan untuk meneruskan kehidupan kan? Jadi itu sebabnya masyarakat kena faham, disebabkan sekatan haram ataupun kepungan haram ni. Jadi Huwaida Araf, saya punya ketua misi, even Dr. Fauziah pun banyak kali dah stressed out benda ni. Misi kita ni kalau nak ikutkan, kalau nak menghantar bantuan macam Mak Nun sebut tadi, berapa banyak je kita boleh hantar. Misi kita ni ialah untuk pecahkan kepungan haram ni, untuk bagi signal kepada pemimpin dunia untuk berhenti bersekongkol, berhenti memberi dana kepada rejim Zionis, untuk beli senjata, untuk beli senapang apa semua, berhenti dalam apa jua bentuk yang mungkin boleh menjejaskan lebih teruk kehidupan penduduk di Palestin dan juga di Gaza ni. Tapi